Hebat je Haja. Kau mampu. Okay, so this is our vlog for today. Haja Asha vlog with me. Oh my god, dah ambil lah teruskan. Mari kita teruskan semua orang. Sini, kau balik. So kita orang nak buat apa? Ni untuk Syariah punya role play. Nantikan. Okay, bye. Apa yang awak tak pasal lagi? Hi guys, so today with me. Dia baru dunia aku. So siapa husband dia? Hafiz. Nur Hafiz. And I'm the one. I'm the husband. I'm the Hafiz. But betul. Yeah, Hafiz ni tak boleh pakai. Betul. Yeah, so don't be like Hafiz. To the Hafiz out there, you guys are strong. Yeah. Macam review sebagai penonton. Dia terlampau memberikan saya goosebump. Semua tak sangka kan yang sama macam tu kan? Ya, saya tak sangka. So boleh promote kita punya drama? Ya, boleh. Asmara Loka 2.0. Ini sambungan. Sambungan. Ingat si Asrar Malik tu dah apa? Macam dah jadi gila tak? Tiga. Okay, fine. Saya bawa ke mahkamah. Awak tunggu saya tepek surat saman dekat dahi awak. At least tolong takut dengan Tuhan Malam Ada Umi sekali. Aku gerak pukul 10 malam hari Ahad. Aku sampai Isnin. Okay. Apa yang memeningkan hari ni? Memeningkan. Okay. Dia masuk dalam YouTube. Nanti sensor. Pip. Kau nampak gaya aku macam tu. Oh. Boleh. Yes. Sekejap. Debut. Dia kena debut. Ni masih tak buat. Cepatlah nak sembang. Okay. Kat mana search itu berlaku Hawa? Ome. Kat mana search Opus itu berlaku? Aku rasa semua kes ada search of Mesir. Tu Simran. Baru pak. Biarlah. Dia what's your on mind today? Tak ada pun. What's your on mind today? What's your on mind today? Nak quit law school. Itu dalam mind aku ya. Tinggal lagi 1 sen baru rasa nak quit. Hai Muna, what's on your mind? Media. Kita tengah makan, biarkan dia. Nanti kita akan ke dia. So basically kita tengah sangat intense je kat sini, sangat intense. Sakit kepala otakku. Kau bayangkan kita orang macam kena buat untuk CP which is civil procedure untuk kita orang punya hearing. So which is it will be commenced waktu week 12 dan week 13. Good luck lah kepada Chah punya firm. Sebab kita orang first. Banyak-banyak kita. Okay, kita akan ke Ati pula. Kena berpindah. Wow. Ya Allah, wanita ni. Okay, tunjuk. Tengok apa? Perempuan laksa ni sedap gila. Kau Aku lately ni macam craving laksa. ya ke? Ya, hari yang petang aku makan laksa gak. Aku baru semalam makan laksa. Si Fazlin bagi. Tanya. Okay. Siapa wanita yang selalu pakai warna pink lalu dekat FIB pula. Tiba masuk FYP Lalu dekat lalu dekat FSU selalu tu. Dia tinggi-tinggi orangnya. Alamak, ada orang pakai anchor. Tu je lah. Vlog bersama Ati. Bye. Bye. Nanti kita akan temu bual orang lain dekat LTC sebelah mungkin. Jom. Tengok status dia. Ni apa? Hi guys, so finally we wanna go back home. And yeah, today is really good motor. Jangan buat dah. So basically kita orang macam 12 jam. Hampir 12 jam dekat fakulti. Weh, tak tu cantiknya ambil gambar. Woi, kejap. Hai. Okay, so we are working to the class. Not working to the class. For CP. Kelas pukul 8. Bye. You I'm sure that Lim Kit Siang ni dia tak
tak ada. Dia tak ada. Tipu sama je. Itulah, ya, aduh. Okay. Puan dapat kes. Kita tahu lah. Kenapa kan? Saya cakap pasrah ya. Satu bersama ke? Allah, dia dah macam Asyik doktor hari ni. Okay Kila, if you see this video, Josh ni dari tadi dia kata suruh aku teman ke Star Mall. Tiba-tiba aku kena pergi Aeon, kenapa? Ha? Apa ayam gepuk apa? Air ni, okey. Datang Dekat Sungai Jiput. Dekat simpan sahaja. Tu apa? Ayam gepuk dekat Sungai Jiput. Tepi Aziz Tom Yum ke? InsyaAllah atas. Atas? Buat kafe Okay. Aku akan panggil kau buka kafe. Cafe Floris tu. Yeah. Kenapa crucial sangat ini lah? Kitanya submit minggu depan. So kena crucial hari ni. Okay, minta maaf sebab set dia. Oh. Okay, korang nak apa? Anis nak apa? Nak boba, nak ice cream, nak lemonade. Baru makan. Okay, simpan duit untuk kahwin simpan. Ada poket. Kita orang lah budak-budak nakal. Terima kasih Nawi. Sama angguk. Last. Teknologi. Asyhadu an la Baru 3 orang. Ada lagi berapa? Tak, berarti buat work sleep baru Bulan ni. We answer to Allah, not only to the client, not only to the disciplinary part just now, but actually. Bye.